Tahukah anda ketika pakcik dan makcik anda begitu dungu kerana terlalu percaya bahawa Undertaker dan Kane adalah adik-beradik? WWF Attitude merupakan era emas WWE yang tiada tandingan. Inilah zaman kegelapan bagi adik-beradik yang lebih kecil kerana mereka sering menjadi mangsa eksperimen Twist of Fate dan Stone Cold Stunner sehingga menyebabkan kaki katil menjadi sengit dan menunggu masa untuk roboh. Ruang tamu bertukar menjadi gelanggang gusti haram setiap kali mak dan ayah keluar ke pasar. Kita juga tidak boleh menafikan betapa cool kumpulan D Generation X walaupun perangai masing-masing sebenarnya lebih layak diberikan penampar. Gaya crotch chop versi X-Pac adalah simbol penganjingan yang paling bisa untuk ditonton, malah ia menjadi bahasa isyarat paling berkesan untuk menganjing kawan yang kuat main nama bapa. Gaya ikonik ini sering diulang dengan pantas sehinggakan kawasan paha menjadi melecet. Semakin tinggi tangan diangkat, semakin pedas tahap penghinaan yang dilemparkan. Namun, jangan sesekali cuba mempamerkan aksi ini di hadapan ibu bapa anda kalau tidak mahu kesan tapak tangan atau logo baju body glove hinggap secara kekal di belakang badan anda.